ada cerita tau. Ada cerita ada satu orang tu, dia rindu sangat anak dia nak balik kampung. Mana nak balik kampung ramai-ramai nak datang makan. Lagi 2 minggu lagi anak dia nak balik, ramai-ramai makan kat rumah. Jadi ayah ni nak bagi masak apa ni. Seorang nak yang kampung, seorang nak macam ni. Matilah, dia duit tak ada. Jadi ayah ni kata, dia pun buat surat kepada Allah Ta'ala. Dia buat surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia kata. Dia telefon pada Allah ni. Ya Allah, anak-anak aku nak balik. Ya Allah, 2 minggu lagi tolonglah. Ya Allah, aku ni nak sangat ni. Anak jamu anak-anak aku. Tapi aku ni orang susah. Ya Allah, duit apa pun tak ada. Ya Allah, aku tak nak banyak. Ya Allah, dapat 100 jadilah. Boleh aku jamu anak-anak aku. Ya Allah, zap. Dia pun pap, dia sign kepada Allah Ta'ala. Tak ada alamat ni. Dia pun masuk. Kecoh lah pejabat pos hari tu. Bos, ada surat ni kepada Allah Ta'ala ni. Macam mana nak hantar ni, bos? Kecoh. Boleh tetap sabar, tenang. Okey, sekarang ni bos kata, sekarang semua saksi saya nak buka surat ni. Nak buka surat ni kita nak tengok ni siapa yang hantar ni. Okey, mana tahu kalau takut ada apa-apa barang berharga ke, kalau hilang kamu semua nampak. Saya nak buka ni. Okey semua. Dia pun baca. Ya Allah Tuhanku, tolonglah anak nak balik. Mana nangis. Ada yang staff-staff dia apa tu. Sedih betul apa semua. Macam mana ni? Dia nak dapat 100 jadilah kata. Kan 100 jadilah, mungkin boleh dah nak jamu anak dia balik. Dia pun kata apa? Sekarang apa pandangan semua? Bos, kita buat derma kilat, bos. Alamat dia ada tak? Alamat dia ada. Cuma kepada Allah Ta'ala tu kita tak tahan mana kan? Kutiplah, seorang bagi RM5, seorang bagi RM10, seorang bagi RM11, seorang bagi RM3, seorang bagi RM2, ada yang bagi RM1. Campur, dapatlah RM95. So macam mana ni? Okeylah, daripada tak ada, okeylah tu, dah 100 dapat 95. Postkan balik, hantar kat dia. Post balik kat hantar dia. Senyap. Lepas 2 minggu, senyap. Minggu depan tu, satu lagi surat kepada Allah Ta'ala sampai. Rasa-rasa apa? Dia mendapat, dia mau baca. Bos, ni ada surat kepada Allah Ta'ala. Dia nak cakap terima kasih lah tu. Dia kata. Okey, seorang baca. Semua saksi buka. Baca. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah atas kurniaan yang kau berikan. Kami sekeluarga dapat makan dengan lazatnya, alhamdulillah, dan kami syukur ya Allah. Kami minta hari itu ya Allah, kami minta 100, alhamdulillah kau telah tunaikan ya Allah. Dia kata, cuma ya Allah aku nak mengadu pada kau satu perkara je ya Allah, supaya aku tahu kau maha mengetahui ya Allah, cuma nak beritahu ya Allah, duit yang aku minta 100 itu dapat 95 je, tapi aku tak marah ya Allah. Aku yakin ini mesti kerja orang pejabat pos sudah. Dah lah orang pejabat pos tu tolong dia. Tengok. Apa pengajaran kat situ? Belajarlah sangka baik. Belajar bersangka baik, jangan sangka buruk.